Okay, hari ni kita ada game dengan Mentopus. Boom boom boom, gotta get that boom boom boom, gotta get that boom boom boom, gotta get that boom boom boom, gotta get that. Loswell. That boom boom boom, that boom boom boom, that boom boom. Sekarang kita masuk Damai Batu Cave ni, tempat paintball kat Batu Cave. Gila dahsyat, tempat yang lembu ada. I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual. I got that boom boom, how to beat bang. I like that boom boom pow. Them chickens jogging my style. They try to copy my swagger. Kau nak turun ke mana Dul? Ni sini. Okay. Ni dah jadi toilet aku tengok ni, ada bau ni. Tempat ni betul-betul ekstrim. Tender lah ni. Ada gaung kecil bang. Betul cakap Gafaro. Welcome to the Lost World. Rumah aku dah download ni. Ini Fire Ryan. Anime The Gate. Best man. Ada apa nak cakap Takeru? Tak ada. Cuma So bagi tak pendapat tentang tempat ni. tempat ni Damai Batu Cave. better off kita jadi defender lah daripada attacker. Sebab defender banyak sikit dia punya advantage dia. Okay. Kurang berlari. Terima kasih. Tempat ni lebih open. Dah ada situ. Ha? Bangka dah ada situ. Okay, kita bincang strategi dengan Gafaro. Main strategi senang. Kalau takut kotor atau takut tak payah main. Itu yang paling senang sekali. Sebentar ya. Minggir ya. Ikut apa yang saya observe, kemungkinan kita memerlukan penggunaan teknik special force. Jadi di mana setiap anggota mempunyai tugas masing-masing dan akan mengeliminate musuh menggunakan keupayaan diri sendiri. Jadi kita tawakal je lah apa yang terbaik. Okay, kita bersama dengan beberapa ahli panggilan pertiwi Shark. Man, air tu lagi sama sendiri. Oh, sama sendiri. Naik trooper tak lawan kita orang. Macam mana kan? Main trooper dah balik. Balik. Gafar dengan uniform dia, Syarul dengan ni hunting dia. Duck hunting. Go fat. Alpha Fox. Cakap hai. Oh shit. TV yang lain. Dan juga bersama Cik Pahit dengan SO dia. Okay, bermulanya kita punya Black Ops hari ni, di mana ni tempat attacker bermula. Okay, baik. Dan kita sebagai defender meneruskan perjalanan masuk ke dalam hutan belakang Batu Cave ni. Terdapat banyak anjing kat sini, tapi cool je, relax je. Kami defender diberi masa 10 minit untuk bersiap sedia jalan sehingga ke kawasan permulaan kami, camp. Kita terdapat banyak tai lembu kat sini sebab ada kandang lembu pun. Overall tempat ni agak cantik sikit. Okey lah kalau di commercialize kan, banyak bunker, banyak tempat boleh nyorok. Hopefully tak banyak pacat kat sini. Ada pacat terus ni?
tahu, Takeru tak tahu. Jauh. Tempat kita kena membawa supply yang banyak seperti gas, pellet, air. Kita orang kena pakai camelback. Meletihkan. Amat meletihkan, tetapi berbaloi. Kita akan fight warga PP antara sama. Ya, kita perang saudara ya, Takeru. Ini namakan perang saudara. Okey, kita jumpa di medan tempuh. Okey, sekian bilik berita melaporkan. Selesai dah. Pada pukul 2.44 kita orang semua dah habis perang. Kita orang kalah sebab kehabisan pellet. Kalau Kurz ada, kalau Kurz ada, kita rasa kita menang mah. Tu lah, Kurz, aku tahu walaupun aku nyampah dengan hang, tapi kalau kau ada, kita menang. Tapi tak apalah, okey lah kot. Syah? Nun jauh di lubuk hati Syak, dia sayang kat kau Kurz. Yang aku tak main. Aku happy. Untuk last Ke game ni aku happy. Okey. Ambil gambar aku. Kita kalah hari ni sebab kehabisan pellet. Oh gila. Pellet, marker leaking. Oh dahsyat ah. Tempat ni dahsyat ah. Ekstrim. Kita gambar. Yang penting Melayu Trooper takut nak main kat sini. Yang penting Melayu Trooper takut nak main kat sini. Ini dengan makhluk kata putih yang depan. Ya, kami.